Dan sehinggalah permasalahan dibangkitkan tentang Selat Hormuz. Kerana ini terkait dengan soal pengangkutan, soal harga minyak, minyak dan diesel, fertilizers, baja, semua memberi kesan kepada kita. Dan ramai juga wakil rakyat ada di sini harus tahu bahawa ada yang mengatakan kapal minyak kita tak lalu Selat Hormuz. Tak apalah, satu dua pandangan tu kita tak boleh elak dalam politik ini. Macam-macam fail ada. Ada yang cerdik, ada yang kurang. Tetapi kapal, alhamdulillah kapal minyak Petronas semalam dah sampai yang pertama, sampai di Pengerang. Perluan sampai di Pengerang itu kerana processing minyak itu dia hanya mampu dibuat di Pengerang. Satu hal juga iaitu kita antara kapal awal yang diberikan laluan. Sekarang ini memang masih buntu penyelesaian di antara tekanan Amerika untuk menguasai rantau itu, tekanan Iran yang mempertahankan hak mereka kerana mereka dan Oman itu bersempadan, dan tuntutan Eropah yang dirunding malam tadi tentang masa depan Selat Hormuz. Tetapi kita syukur alhamdulillah kerana awal kita berhubung dengan Presiden Iran, membolehkan kapal kita itu terlepas, satu lagi dalam perjalanan yang mungkin sampai dalam masa singkat, satu masih tersekat di Selat Hormuz kerana mengalami kerusakan awal. Sudah 3-4 bulan rusak, jadi tak boleh, tinggal lagi 4. Itu walaupun diberikan laluan kelulusan oleh kerajaan Iran, Presiden Iran khususnya, tapi yang mengambil masa, kita doakan mudah-mudahan dapat selesai. Kerana ini akan mengurangkan. Tetapi masalah ini dihadapi semua. Perdana Menteri Albanese dari Australia datang ke Malaysia 2 hari yang lalu, minta kerjasama soal minyak, petrol, diesel dan juga baja. Jawapan saya jangan nak-nakkan keliru lah. Kita boleh bantu dengan negara sahabat. Tetapi tumpuan kita ialah keperluan negara kita. Ada lebih, kita bincang bantu. Tak ada lebih, tak bantu. Itulah yang keputusan yang kita buat. Iaitu petrol setakat ini kita masih dapat jaminan untuk bulan Mei, Jun. Nah, kalau ada lebih, kita boleh jamin termasuk kepada Australia. Tapi ada orang kata, mengapa sangat nampak baik sangat dengan Australia? Kerana kita perlu baja fosfat ya untuk ladang-ladang kita. Kalau dia tak bagi, tersangkut pengeluaran di ladang-ladang kita, terutama ladang sawit yang dimiliki oleh Felda, yang melibatkan ratusan ribu keluarga Malaysia, rakyat Malaysia, termasuk keluarga orang Melayu. Sebab itu gundingan itu penting. Kita bukan menyerah apa-apa. Dia perlu urea daripada kita. Kita ada lebihan, kita ekspor kepada dia. Kita kata, kita perlu fosfat daripada dia. Kita import daripada dia. Oleh kerana hubungan dia begitu, dan kilang proses minyak kita itu di Australia. Di Geelong. Dan kita tidak mahu dia guna force major untuk menyekat setelah minyak itu diproses. Sebab itu hubungan antara bangsa bagi negara-negara perlu kita pertahankan dan kita runding dengan baik. Saya harap penjelasan ini akan membantu kita sedikit pencerahan mengapa kita kekalkan hubungan baik. Bila ada kita runding, kalau dia minta minyak, kita takkan jawab, tak boleh bagi, kita jawab, insya-Allah kalau ada lebihan, kita bagi. Daripada jawab, tak akan bagi, tak. Mana tahu kalau 2-3 bulan lagi ada lebihan, kita pertimbangkan. Sebab kita perlu
sangat memerlukan kerjasama dan pertolongan dia untuk memberikan beberapa ini pertama yang saya kata kerana kilang memproses minyak Petronas juga ada di Australia, dan keduanya keperluan mendesak kritikal ladang-ladang kita dalam soal baja fosfat. Saudara-saudari, saya terangkan ini kerana Saudara Luke tentunya terlibat secara langsung, kerana selain daripada minyak dan gas, masalah terbesar dalam krisis yang melibatkan dunia sekarang adalah bidang pengangkutan. Ada orang tanya, kalau minyak dah berlepas daripada Hormuz, kenapa harganya mahal? Kerana harga minyak yang kita beli pun berubah. Yang keduanya, harga insurans pun meningkat 150%. Harga pengangkutan juga meningkat kerana risiko dibawa ke situ. Jadi, bagi rakan-rakan yang berbincang, harus menggunakan forum supaya dapat maklumat yang cukup. Bukan saja daripada kerajaan, tapi daripada Petronas, daripada syarikat-syarikat dan sebagainya. Ini termasuklah kontroversi kerana mengatakan dalam keadaan kita minyak terdesak, kita ekspor ke Filipina. Sudah ada penjelasan daripada Vitol dan sekarang kerajaan Filipina. Tapi 2-3 hari itu kita kena serang berlebihan. Jadi saya nak mengayulah rakan-rakan, boleh bagi pandangan, tetapi sebentar sedikit tabayun supaya kita kaji dapat maklumat yang tepat. Ya. Vitol itu syarikat asing. Perjanjian dia itu proses minyak di Pengerang. Dan perjanjian itu setelah proses dia bawa ke Filipina. Minyak itu minyak Vitol. Perjanjian itu dengan Filipina. Yang dibuat 2 tahun atau sebelumnya. Jadi tidak ada kemungkinan dengan Malaysia. Malaysia tak boleh guna undang-undang darurat, menyekat dan berperang dengan negara-negara jiran. Kita memilih untuk menunaikan dan janji dengan perjanjian yang ada, kita tunaikan. Aufu bil uqud. Prinsip itu tak boleh kita ketepikan. Jadi saya ambil kesempatan ini menjelaskan kerana saya percaya semua rakyat harus mengikuti perkembangan ini, kerana saya tidak fikir walaupun akan selesai dengan mudah. Walaupun perdamaian dicapai, kesan ekonomi itu tidak beres dalam beberapa bulan. Seperti mana disebut oleh Amir Khatar, kilang gas, syarikat gas di Qatar yang rusak dan musnah, mengambil masa, kata dia, kalau boleh mula sedikit operasi akhir tahun, tapi dia mengambil masa sekurang-kurangnya 1 tahun untuk operasi minima, 3 tahun untuk operasi maksima. Itulah sebabnya kita ada Majlis Tindakan Ekonomi Negara untuk meneliti. Tetapi bukan saja soal pengeluaran, tapi soal kos, kerana jumlahnya banyak. Jadi sekarang ini banyak negara berebut berunding dan mohon untuk membeli minyak dari Rusia. Itu menarik. Dulu Eropah buat sekatan, Amerika bagi larangan. Sekarang terpaksa beri ruang. Ini kenyataan ekonomi. Nasib baik, alhamdulillah, kerana hubungan kita dengan Rusia itu masih baik. Jadi dalam keadaan sekarang ini pun pasukan kita termasuk dari Petronas boleh berunding dengan Rusia untuk memenuhi sebahagian dari keperluan kita sebagai negara sahabat. Mudah-mudahan Allah SWT merestui usaha dan doa kita dan menyelamatkan negara kita dan terutama rakyatnya dari beban yang saya percaya akan menimpa kalau tidak banyak sedikit. Ini saya sebut depan Menteri Besar supaya bila timbul sedikit, Menteri Besar tolong jelaskan supaya keadaan itu lebih meredakan. Tetapi percayalah sedaya upaya kita seperti RON 95,
orang bangkitkan minyak diesel yang tinggi. Saya buat kajian semalam, minyak diesel yang tinggi itu memang ada kesan. Kepada siapa? 15% rakyat. 85% rakyat itu tidak menggunakan diesel dengan harga pasaran, tapi harga subsidi. Tapi al-maklum yang dihebahkan ialah yang 15%, yang 85% itu tidak disebut sama sekali. Jadi kalaupun nak beri cadangan, saya setuju. Ada terkesan. Tadi bincang dengan saudara Luke, memang betul. Dalam beberapa bidang pengangkutan, kita kecualikan bas sekolah, kita kecualikan beberapa lori strategik pengangkutan, kita kecualikan, ya banyak dikecualikan. Tetapi bidang nelayan, ada saya tengok di Dewan Undang-Undang Negeri Satu, dia marah sebab dia kata nelayan terkesan. Padahal nelayan tu guna harga minyak diesel subsidi, bukan harga diesel pasaran. Jadi jangan beri contoh begitu. Macam seperti mana yang diviralkan, seorang yang ambil minyak, dia tak guna IC. Dia mungkin orang asing, tapi dia gunakan, memang harga tinggi. Apakah saya nak nafikan bahawa masalah minyak itu mengesankan dan menimbulkan masalah bagi rakyat? Saya tidak nafikan, memang berlaku. Apakah harus ada beberapa langkah lain yang kerajaan harus fikirkan untuk meringankan? Saya jawab ya. Kita ada rundingan setiap hari untuk mencari jalan untuk meringan dan meredakan. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini boleh mengurangkan sementara, walaupun perkembangan ekonomi dunia dan perdagangan bukan dan tidak mampu kita bereskan semua. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Kementerian Pengangkutan, kepada Malaysia Airports, kerana airport ini, lapangan terbang memang, saya datang tahun lalu pun memang luar biasa. Di antara yang indah, moden dan seni. Dia ada, kalau nak lihat airport dengan seni Islam dan seni Melayunya, datanglah ke Kota Baru. Jadi selain daripada pengangkutan moden, ya, lapangan terbang moden, ia memberi apa yang dikatakan karakter. Saya sering menyebut tentang pandangan seorang pemikir. Bila dia pergi Washington DC kali pertama, dia kata, wah, bangunan baru, teknologi tinggi. Tapi kata dia culturally barren. Maknanya bangunan cantik, tetapi dari segi budaya itu gersang. Tapi kalau datang ke Kota Baru, apalagi di airport, dia modern, teknologi baru, dan budayanya segar dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.